Siapa je yang hidup tak ada ujian, tuan-puan? Kadang-kadang bergaduh dalam keluarga tu tak tahu apa ribu kali dah. Minta maaf dan memaafkan berapa? Rasa-rasalah. Minta maaf, memaafkan. Minta maaf, memaafkan. Kalau sebut restart, berapa kali dah nak restart? Setiap pagi restart, Ustazah. Restart. Jam dah komputer tu. Nak suruh anak-anak muda kita dengar. Mana ada perkahwinan elok. Tergelak-gelak pagi sampai ke malam. Cobaan dia, ya Allah. Ada orang tanya suami Ustazah, bila last bergaduh? Apa tengok ada video tu, Ustazah, bila last bergaduh? Tergelak kata orang nak jawab. Sebab apa? Sebelum datang tadi bergaduh. Tahu tak tuan-puan realiti hidup ni apa dia? Itu realiti hidup. Tapi tolong bawa hidup kita dengan persoalan. Allah nak mendidik kita mengenal Allah dan tahu betapa tidak upayanya kita, tuan-puan. Bukan tak takut cakap pasal rumah tangga. Takut sebab apa? Susah tidak dapat menjamin rumah tangga sendiri. Dalam keadaan bagi tips, bagi rahsia tu rahsia ni, walaupun dah tak rahsia dah. 10 rahsia, 10 tips. Yang memberi tips ini tidak ada kudrat untuk menjamin rumah tangga dia sendiri. Jadi bercakap tu dengan rasa sangatlah fakir kepada Allah. Tuhan, jagalah rumah tangga aku. Sebab apa? Kita tak tahu apa jadi. Ini benda yang Ustazah nak sampaikan. Semua hal dalam hidup kita tolong kembalikan kepada urusan yang kita bincang ini. Allah nak suruh kita kenal diri kita. Dan Allah nak suruh kita kenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita gagal bawa hal ini dalam seluruh urusan hidup kita, kita gagal banyak perkara. Dan kita telah pernah mengalami kegagalan-kegagalan itu. Sebab nak bagi tahu tuan-puan, inilah benda yang berlaku dalam hidup kita. Apa dia? Kadang-kadang bukan kita tu tak ada ilmu, tapi kita belum tahu hikmah. Nak mencungkil hikmah daripada pertemuan Nabi Musa dengan Nabi Khidir atau Sayyidina Khidir alaihi salam. Sebab nak bagi tahu tuan-puan, inilah benda yang berlaku dalam hidup kita. Apa dia? Kadang-kadang bukan kita tu tak ada ilmu, tapi kita belum tahu hikmah. Nabi Musa alaihi salam insan berilmu, seorang Nabi dan Rasul, bahkan ulul azmi. Boleh berbicara dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan bandingkan dengan ilmu kita. Maknanya berilmu. Tapi saat belum mengetahui hikmah, tengok macam mana Nabi Musa masa tu. Dah tak sabar dah. Dah tanya. Padahal syarat dah letak tadi tu. Nampak tak tuan-puan? Bukan tak ada ilmu. Ilmu ada. Tapi hikmah atas sesuatu yang berlaku tu belum sampai.